Muslimin muslimat yang saya kasihi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Antara keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis ini memberikan gambaran bahawa Ramadan adalah bulan tarbiyah. Syaitan dibelenggu, suasana maksiat berkurang, pahala dilipat kali gandakan. Namun persoalannya, mengapa masih ada manusia yang melakukan dosa? Jawapannya ialah kerana musuh kita bukan hanya syaitan, tetapi juga nafsu dalam diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 yang bermaksud sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Ramadan datang untuk mendidik dan membelenggu nafsu, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Kita menahan makan walaupun makanan ada di depan mata kita. Kita menahan minum walaupun minuman air ada di tangan kita. Kenapa? Mengapa? Kerana kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah latihan rohani itu berlaku. Nafsu yang sebelum ini dimanjakan, kini ditundukkan. Nafsu yang suka marah, kita sabarkan. Nafsu yang suka mengumpat, kita diamkan. Nafsu yang suka bermalas-malasan, kita paksa bangun qiyam dan solat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda bahawa puasa itu adalah perisai. Perisai daripada apa? Perisai daripada api neraka dan nafsu, godaan nafsu. Jika sebelum Ramadan kita mudah marah, mudah melihat perkara yang haram, mudah bercakap sia-sia, maka Ramadan adalah peluang untuk membaiki semuanya. Jangan biarkan hanya syaitan yang dibelenggu, tetapi nafsu kita masih bebas merdeka. Muslimin muslimat sekalian, Ramadan ibarat satu kem latihan rohani selama 1 bulan. Orang yang berjaya ialah orang yang selepas Ramadan nafsunya terkawal, solatnya lebih terjaga, lisannya bersih dan hatinya lembut. Dan hatinya lebih lembut. Semoga Ramadan kali ini benar-benar membelenggu nafsu kita, melembutkan hati kita dan menjadikan kita hamba yang bertakwa. Allahumma barik lana fi Ramadan wa waffiqna li siyamihi wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam.